Sepatutnya kita ni makin berumur, makin tenang tau. Makin berumur, makin tenang. Tahu tak? Kenapa makin berumur, makin tenang? Kerana makin berumur, makin dekat dengan Allah. Bila mana makin dekat dengan Allah, itulah makin tenang. Apa maksud makin dekat dengan Allah? Makin banyak solat, makin banyak baca Quran, makin banyak berzikir. Itu maksudnya makin dekat dengan Allah. Jangan salah faham tau. Nanti faham pula makin dekat, makin nak mati ke saya? Tak. jangan faham maksud makin dekat nak mati. Bila mana kita dah berumur ni, kita dah faham dah erti dan makna hidup. Apa yang paling berharga dalam hidup ni? Amal ibadah, amal soleh. Bila mana kita tahu amal ibadah itu penting, maka kita banyak. Bila mana banyak, dia tenang. Tak ada ujung orang mengadu pada saya, minta maaf Ustaz. Tapi yang ni muslimat, dia mengadu pada saya. Dia kata, Ustaz, tolonglah doa-doa kat suami saya ni. Ya, apa cerita akak? Banyak merajuk lah, dia kata. Nak buat macam mana tu? Saya pun pesan lah, kalau dah umur macam ni, sudah-sudahlah, jangan merajuk lah, rugi masa. Kita pun dah tak ada masa nak pujuk kan. Tapi wallahualam betul lah, saya setuju lah tadi. Tak tahulah kenapa mungkin jiwa kita makin, tak tahulah, dia jadi sensitif, cepat terasa. Padahal isteri marah kat cucu je pun. Kan? Jadi dia cakap marah kat dia. Ni orang cerita ni. Tak apalah kita kata banyak berselawat, banyak istighfar. Dan sikit-sikit tu pun maafkanlah pasangan kita tu kan. Sama ada pasangan kita tu, kita sebagai suami, sebagai isteri, maafkanlah. Jangan berkira dah sangat. Tapi kita ni pula kan, kalau suami merajuk, pujuk je lah. Tapi tak apalah. Ingat ni yang kita mengaji hari ni, sementara je pun.